Cerita pelik. Dia kata apa? Dia pergi ziarah Nabi SAW sedang Nabi kita sakit. Tengah Nabi sakit, dia pergi dengan bawa orang perempuan, pergi rumah Aisyah nak ziarah Rasulullah sakit. Bila tengok Nabi sakit kuat sangat, Nabi ni ada mukjizat, kalau dia doa Tuhan terima. Dia kata, ya Rasulullah, boleh ke tidak? Kenapa Rasulullah tak doa? Tak berdoa pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala selesaikan penyakit ni. Nabi kata, asyaddun nasi bala al-anbiya. Kamu jangan bimbang, kamu jangan takut. Orang yang paling banyak dicuba dan diuji para Nabi. Thummal amsal, kamu dia ikutlah orang soleh, para pejuang. Mereka inilah orang yang banyak akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Aisyah kata apa radhiyallahu anha? Dia kata, aku tidak cemburu kepada seorang yang matinya mudah apabila aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat nak mati, nak wafat, terlalu dahsyat, gering, kegawatan Nabi kita sakit terlalu teruk. Siapa dia pengsan, ambil air jiru muka, pengsan lagi, sedap, basuh muka lagi, itu menunjukkan sakit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata, aku tak cemburu dah orang lain mati senang apabila aku tengok Aisyah, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam payah menghadapi saat sakaratul maut. Kadang-kadang orang tanya, kenapa Nabi payah nak mati? Apa sebab payah ujian? Ini pun timbul juga dia kata dia tu payah nak matilah. Kalau payah nak mati tempat kita ni, dia akan tuduh lalu. Tuduh ke apa? Ada hatu raya tu. Tu ya cerita hatu yang Melayu ni, hatu raya lalu, tak ada kerja lain dah. Lah, kata di Nabi, sebab Allah Ta'ala nak angkat darjat dia ke tinggi sampai peringkat yang tak ada manusia boleh sampai situ, maka Allah Ta'ala uji dia dengan berbagai-bagai. Yang terakhir sekali, ujian dengan kesakitan sakaratul maut, nak menghadapi saat mati. Hadis itu riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis yang lain lagi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, izamil jaza' ma'a izamil bala. Nabi kata, besarnya pahala seorang itu dengan besarnya ujian. Ujian kita ni kena ingat. Baru ni satu ceramah saya sampaikan, iaitulah tajuk dianya, ujian dalam kehidupan seorang manusia. Seorang Muslim, dia akan ada ujian. Ujian yang paling ringan, ujian atas diri sendiri, ujian anak-anak, ujian isteri ataupun suami, ujian dalam harta benda. Tengok dalam ujian ni. Siapa dia rajin baca majalah Solusi tu, tengok dalam majalah Solusi yang terbaru ni, kita tulis catatan di situ dan ceramah pun ada. Ujian mari. Maka Nabi kata, besarnya ujian, Allah Ta'ala nak besarkan pahala. Kalau orang ni relax, tak ada ujian, tak sakit, tak sehat, tak ada masalah apa-apa, orang ni dianggap orang relax je. Tak ada ujian apa-apa, tidak kuat dia punya cubaan. Jadi kata hadis Anas ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala bila dia sayang kepada satu mana-mana kaum, ibtalahum, dia beri ujian pada orang tu. Kita tak, Tuhan nak tengok. Ini anak dengar sendiri. Ada orang ni sakit, dia telefon kita. Dia tanya apa? Dia kata, ustaz. Kata, ya. Saya ada masalah. Kata, tanya. Dia kata, saya rasa pelik. Kawan-kawan saya yang tak tutup aurat, yang tak semayang, semua sihat walafiat. Kenapa Allah beri bila saya solat, bila saya pergi umrah, balik saya ada sakit? Kenapa? Macam dia marah dengan Tuhan. Berat kita, berat tak berat? Kata awak ni tak belajar qada dengan qadar. Qada dengan qadar di antara ilmu yang salah arti. Kalau kita salah faham qada dan qadar, kita hilang sifat sabar. Tak boleh terima sampai sudah. Berapa ramai kita dengar makcik-makcik kita ni minta maaf lah. Kita cakap sama kita ni mudah. Oh, dia kata aku, anak aku ni tak dengar kata sangat. Nikah dengan hak menatu aku tak setuju. Lepas mati aku tak terima. Buat gapo tak terima lepas mati? Natu-natu kita dah. Kalau boleh anak, cucu kita. Tapi apa dendamnya sampai lepas mati tak boleh terima? Itu menunjukkan kita menafikan, mengenepikan qada, takdir Allah. Kita boleh sekat sebelum terjadi. Jangan anak makcikmu comel lagi, juruh lagi, baik lagi. Tapi kalau dah kahwin, dah khabir tu, dah belarak dah, tak usahlah kata tak boleh terima.
Allah Ta'ala takdirkan dia dua ni sudah jadi isteri, sudah jadi suami. Kenapa lagi nak sibuk-sibuk? Itu dia panggil. Kita kena tengok bila Allah Ta'ala beri ujian, dia nak tengok faman radhiya falahur ridha. Siapa dia redha dengan ketentuan Allah, falahur ridha, orang ni mendapat keredaan Allah. Wa man sakhita falahus sukht, siapa dia benci, tak terima, lawan qada, lawan takdir, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Itu di antara ujian. Kemudian kita kena tengok, apabila dalam ayat tadi, bila orang tu mengaku beriman, ujian akan mari. Kita tahu saya kata apa ni, pelajar-pelajar kita yang terlibat dengan sekolah agama, kadang-kadang orang marah kita. Dia kata, apa sebab ustaz? Budak sekolah mak tapi ni lebih nakal pada hak luar lagi. Sedap juga dia bagi. Ya, pening kita nak jawab. Apa sebab anak tapi lebih nakal pada hak tak tapi? Kata hak tak tapi tu dia nakal habis. Dah hak ni baru nakal sikit tu baru. Jawab juga kitanya. Kata jawab. Jawab juga. Pasal hak tu tak baca Quran lah. So hak ni baca Quran siang malam. Cuma ada sikit yang nakal. Nak banding hak lain, baik juga dia lagi. Kena jawab juga tak? Itu di antara. Maka kita kena ingat daripada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi peringat kepada seorang mukmin, huffatil jannatu bil makarih. Nabi kata syurga itu dilingkungi dengan benda-benda yang tak suka oleh nafsu. Nafsu tak suka. Wa huffatin naru bis syahawat. Neraka dilingkungi dengan segala keinginan syahwat. Waktu mula-mula buat syurga dulu, Allah Ta'ala perintah pada malaikat pergi tengok syurga aku buat. Dia pergi tengok, dia kata, ya Rabbi, tak ada siapa tak nak masuk syurga, hebat jannah. Yang Tuhan janji dalam syurga ni, mala ainu ra'at, tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah terkhayal, fikir tak ada. Siapa dia fikir inilah syurga, jawabnya bukan. Siapa dia mikir ni syurga, jawabnya bukan syurga. Hak boleh mikir tak bukan. Syurga dunia boleh lah. Nah, syurga dunia ni Allah hebat sungguh lah. Kemudian bila jadi neraka, Tuhan kata kita tengok. Dia kata, ya Rabbi, tak ada siapa nak masuk. Takut, dahsyat dia punya ni. Kemudian dia buatnya pagar syurga ni penuh dengan duri, penuh dengan ancaman, penuh dengan ujian, penuh. Malaikat mari ngadu, ya Rabbi, dibimbangi takut tak sampai hamba menuju syurga. Sebab huffat bil makarih, dilingkungi dengan benda-benda yang ia menyusahkan, ia memayahkan. Hari ni susah tak payah? Payah. Mari kita bagi ceramah ke peniaga-peniaga di pasar kita. Dalam bandar panggil peniaga suruh dengar ceramah. Nak cerita kepada dia, nak jual beli ni kena ada ilmu. Ilmu dia setara mana? Kalau kita nak ambil lesen kereta, kena ambil belajar berapa jam. Orang nak kahwin, kena ada kursus kahwin. Ni nak jual bagi lesen, suruh jual gitu lah. Dia ada ilmu dia, apa benda yang boleh dijual, apa benda tak boleh dijual. Di mana halal, di mana haram. Hari ni masyarakat kita tak tahu apa. Nak gada, ada arah nu, pergi gada kedah tak sunat juga. Ada bank perbankan Islam, pergi masuk bank, tak tahu berapa. Dia tu serupa ya, bank belakang. Nak kata apa? Dia tak erti. Sebab syurga tu payah, pagar dia halangan kuat. Tapi neraka lah syahwat, Allah sukanya. Orang tua pun berasa suka juga. Sekali-sekala apa salahnya tak? Letak-letak piyah kita tengok etek. Mari semangat. Itu dia panggil hadis ni dalam Muslim. Dalam meniti liku dan lurah perjalanan ini, kalaulah seorang itu tidak duduk di bawah pelindungan Allah Azza wa Jalla, dia akan rebah. Jadi kita tengok di sini beberapa perkara yang disebut tentang penyakit-penyakit yang akan menghalangi seorang Islam itu dapat melalui perjalanan hidup dia menuju ke syurga, ke akhirat Allah Ta'ala ini, ke syurga Allah ni dengan mudah. Ada 5 halangan yang besar. Cuba kita belajar 5 halangan yang besar ini. Kalau kita boleh lepaslah. Ini dia panggil dalam ilmu pelajaran kita, biasa orang panggil ilmu tasawuf. Jadi kita ni kalau tak sebut nama kita tasawuf, serupa ya. Ilmu itu duduk di
isi kandungan walaupun tidak nama kitab. Kadang-kadang orang ni dia suka nama-nama kitab tu kena, walaupun dia tak faham, tapi kita ambil yang mudah-mudah je. Tanda tuan-tuan, 5 ancaman besar ni apa dia? Yang pertama, ancaman yang pertama, orang mukmin sama-sama Islam akan dengki kepada kita. Tengok bila tengok orang ni baik sikit, mula dengki. Yang kedua, orang munafik akan benci kepada kita. Bila munafik ni benci, duk carilah apa benda yang dia boleh jatuhkan kita. Pasal itulah hari ni kalau orang baca surat khabar, setengah-setengah berita hari-hari tertentu tak boleh nak balik surat khabar ke rumah. Nya baca dia anak ke apa cerita lagu ni. Betul tak? Kes apa? Kes duk cari, duk korek penyakit-penyakit kerana nak jatuh kawan. Yang ketiga, wa kafir yuqatiluhu, orang kafir yang akan memerangi kita. Hari ni nampak orang kafir kena sikit. Hak beratnya siapa dia? Puak-puak munafik ni. Munafik ni berat ke kan? Berat. Minggu lepas nak bagi satu khutbah di masjid kita, tajuk dianya iaitulah golongan mempersendakan agama. Tajuk dia. Allahu Akbar. Salah seorang golongan mempersendakan agama ni nama dia Al-Julas bin Suwaid. Orang umur 60 lebih dah, semaya belakang Nabi. Semaya belakang Rasulullah. Tapi lepas semaya dia tak dengar kuliah. Dia balik selalu. Hidup buah kedai kopi buat dia tu. Sudah Nabi ceramah mari pula. Tanya-tanya tengok pun dia mari tengok keadaan juga. Kalau nampak gelap molek tak masuk dah. Pasal itulah Nabi kata semaya yang paling berat bagi orang munafik ini semaya isyak dengan semaya subuh. Sebab isyak tu gelap. Kalau tak mari pun orang tak nampak. Tapi ke malam maghrib mari awal. Duduk belakang Nabi. Kerja dia nya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila anak saudara dia Umair bin Sa'ad dengar pak cik dia ni hina Nabi, dia pergi report ke Nabi. Sahabat-sahabat besar kata jangan dengar Rasulullah ni budak. Julas maya belakang Nabi. Takkah kita nak percaya kau budak? Sedap juga tu. Sahabat besar tak boleh terima. Tak boleh nak menerima apa ni? Pandangan Umair ni, walaupun Umair ni budak jurus selalu duduk dengan Nabi kuliah, tak percaya sebab dia kata tak munasabah. Al-Julas bin Suwaid duduk semaya belakang Nabi, tak munasabah cakap macam ni. Pasal itulah kita kata golongan munafik ni lebih bahaya daripada lain-lain kerana dia duduk berlega dalam masjid kita. Ada tak ada? Ada. Bila orang nak buat program agama hak ni duduk hak lawan. Oh tak boleh. Berapa program? Bila ada majlis besar-besaran mau dibatalkan program-program besar sebab apa? Sebab takut bercanggah dengan program anak muda nak menari. Batal tak batal? Batal. Termasuk program kita sendiri kena. Salah satu program anak yang telah dirancang begitu lama di Putrajaya dibatalkan kerana bertembur dengan program anak muda. Dia kata minta maaf, Tok Imam kata minta maaf Ustaz. Pasal kena batal sebab orang besar suruh terbatalkan. Hebat tak hebat? Ini penyakit-penyakit halangan ni. Berapa dah ni? 3. Yang keempat, syaitan yudilluhu, syaitan kacau kita.